dia punya look memang mahal gila. Okay, so today kita akan review tentang filem Sore Isteri dari Masa Depan. So, filem ni adalah filem yang dicalonkan Oscar pada 2026 tahun depan. Best ke tak filem ni kan? So, nanti aku akan ceritakan pada aku punya review. So, this film is mengisahkan tentang apa? So, dekat sini kita boleh cerita, which is Jonathan ni adalah seorang fotografer yang berasal daripada Indonesia. So, dia stay dekat Croatia lah. One day tu, dia punya kehidupan jadi macam kelang kabut sebab kedatangan seorang perempuan yang dia tak kenal, which is Sore, isteri daripada Masa Depan. So pada awalnya Jonathan ni dia macam pelik and then dia tak suka lah atas kedatangan Sore ni. Tapi Jonathan ni nampak apa yang ditunjuk oleh Sore ni tentang kasih, semua dia tunjuk. Sore ni dia berusaha untuk mengubah kebiasaan Jonathan ni dan membuatkan hidup Jonathan ni lebih sihat. Kehadiran Sore ni membawa Jonathan pada perjalanan emosi yang mendalam dan memaksanya untuk accept kenyataan pada future nanti. So best ke tak filem ni? Filem ni dah tayang. Sorry sebab aku lambat upload this review. So filem ni dah ditayang, korang boleh pergi tengok. Let's go, kita pergi kepada dia punya review. Okay, so today kita akan review tentang filem Sore. So filem ni yang dicalonkan Oscar pada tahun depan 2026. So best ke tak filem ni aku akan share nanti dalam aku punya review. So before aku start aku punya review, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. Bantu aku untuk achieve 1000 subscribers sikit je lagi. And then Indonesia, this is the first time diorang bawa filem berkenaan dengan time. So kalau dekat Malaysia, yang aku suka is Imagino dan Riversi lah. Sore ni best ke tak? So nanti aku akan share dalam aku punya review. So kita akan pergi dulu pada benda yang aku minat dalam filem ni. Okay? Nombor satu yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya visual, scenery and then cinematography dalam filem ni. Kenapa aku cakap? Sebab korang akan rasa this filem, dia punya look memang mahal gila. Sebab dia orang shoot dekat Croatia. So kita nampak Alaska tu memang cantik gila. Aku rasa shot-shot kebanyakan dalam filem ni memang rasa mahal gila and then cantik lah. Aku memang puji in term of dia punya cinematography dalam filem ni memang good gila. Boleh aku dikatakan memang cantik lah. This film memang cantik gila. So itu nombor satu yang aku suka about this film. Nombor dua adalah dia punya lakonan daripada Sheila Dara dan Dion Wiyoko. So watak diorang ni memang precious gila dalam filem ni sebab dia punya lakonan as watak Sore dan Jonathan dalam filem ni memang bersahaja, tak nampak scripted. And then lagi-lagi aku puji watak Sheila Dara, which is Sore lah kan. Dia berbahasa Indonesian dalam filem ni, tapi dia ada a few scene yang dia berdialek dalam bahasa Croatia. So bagi aku macam, wish, bapak gempak gila kan. Sebab memang nampak fluent gila, macam kau memang belajar bahasa ni ke? Kau memang hafal skrip tu betul-betul? Sebab it's really nampak natural gila dia bercakap dalam bahasa Croatia. Aku puji gila si Sheila Dara ni, memang best. And then ada lagi satu watak tu, lelaki ni, tak silap aku nama dia Carlo ke Carlos. Dia adalah orang yang buat kelakar dalam filem. Tapi bagi aku, dia ada pada first act je lah. Watak dia ni memang it's really funny gila and then dia buat kau bergelak ketawa lah dalam hall. So itu nombor dua yang aku suka dalam filem ni. Nombor tiga yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya peel off pada dia punya third act. And then pada first act tu dia akan membuatkan kau rasa dia interesting lah bila kita tengok pada first act tu. And then dia punya peel off pada third act tu aku rasa it's really nice. Kalau kau nak tahu apa peel off yang ditunjukkan dalam filem ni, kau kena tengok dalam filem ni kan. Aku tengok filem ni awal tau for advance screening daripada thank you Primework for the invitation kan untuk aku pergi. And then bila tengok first starting filem ni, aku rasa macam interesting gila dia punya cerita kan. Sebab the build up tu memang best lah. Aku suka. Lepas tu dia punya third act time peel off tu, it's really mind blowing. Kau nak tahu apa kan yang aku cerita ni, betul ke tak apa yang aku rasa, korang kena tengok filem ni kan. So far itu saja benda yang aku boleh share in term of dia punya light. Kita boleh pergi kepada dia punya hate lah. Tapi hate dia ni, aku tak banyak benda yang aku tak suka dalam filem ni. Boleh dikatakan hate dia ada satu je, which is dia punya pace. Pace dalam filem ni aku boleh katakan agak draggy gila. So macam aku cakap tadi, first act and then third act dia je aku suka kan. Tapi pada dia punya second act tu, time dia dah masuk time loop kan, dia memang buatkan kau rasa aduh bosannya. Dia bukanlah bosan, dia terlalu slow untuk dia build up pada second act tu tau. Sebab dia dah masuk time loop, dia banyak benda yang berulang-ulang-ulang membuatkan kau rasa
Bila nak settle ni kan, benda macam tu lah. Dia punya pace bagi aku agak slow throughout this film. First act dengan third act, dia ada momen-momen yang membuatkan kau rasa tak draggy. Cuma second act dia je memang draggy gila sebab dia dah masuk time loop kan. So banyak gila looping yang dia buat dalam filem ni membuatkan kau rasa bila nak settle. This film is quite good. Good job for Indonesian for your first film about time. So it's a good movie. And then berapakah rating yang aku bagi untuk filem Sore Isteri Daripada Masa Depan? So untuk filem Sore ni aku boleh bagi sebanyak 7.5/10. So filem ni dah keluar dekat wayang, korang boleh pergi tengok ramai-ramai. Filem ni memang best gila. And then pesanan aku untuk pacing, harap korang bersabar untuk dia punya pacing. Dia punya pace ni memang agak slow sedikit. Tapi the whole cerita memang best. This film membuatkan korang berfikir. So selamat berfikir dalam wayang. That's all for my review. Jangan lupa like, share and subscribe. Thank you.